Assalamualaikum guys. Selamat petang. Apa kabar? Kita mau pergi kedai guys. Pergi kedai ke warung beli Nescafe. Teringin nak makan Nescafe. Petang-petang nih. Nescafe tarik dan minum pakai roti. Cecah pakai roti. Roti manis, roti manis. Kita pergi kedai jap. Makan roti. Roti sedap. Roti sedap lemak bana. Kedai dari rumah lebih kurang 50 meter. 50 meter. Kedai runcit, kedai Aceh. Kedai Aceh. Kedai runcit. Kedai barang harian. Kedai makan-makan lah. Jadi kedai makan-makan, kedai jual beras, jual telur, semua ada kat sini guys. Kita beli roti canai tak ada. Kita nak beli Nescafe. Kita nak buat Nescafe tarik. Telur pun ada guys. Nescafe tarik. Nescafe tarik. Nescafe tarik. Milo pun ada. Milo tarik. Ada runcit. Nah, ini dah guys. Kita dah bagi air. Kita kincah nih. Namanya Nescafe tarik. Mantap guys. Mantap. Nih, dalam nih rotinya, mana dalam nih? Roti sini. Kita minum petang pakai ini. Nih, ini deh guys. Ada 2 jenis roti. Nih. Apa rotinya nih? 1 nih. Ini lagi. Ini biskut. Nih. Atas sini dulu. Kita cecah pakai kopi nih. Nescafe tarik. Tapi tak ada tarik tau. Saya tak tarik sebab tak pandai nak menarik. Nanti kalau tarik tu buih dia banyak. Kalau banyak buih lagi sedap. Tambah sedap. Oke guys.